Dia nak kaya. Macam tu juga JSI, dia tak akan tinggi tau. I pergi tak pergi. Sebab zaman hari ni, buat MNN, kita tak boleh hadiah orang lain. Macam merangkak, dia mesti nak cari shortcut. Sebab pada competition Ini masa saya ada ni. Masa you ada dia? Saya sama tolong dia ambil bantuan ni, modal dengan Tekun. Kalau tak ada tekun, tak ada lah. Yang tekun itu kabel aku pasang. Tapi lepas tu tekun sekarang tak ada. Lepas aku ini semua berjaya, dia 1 bulan dekat tekun pun dia ambil 2 juta lebih. Member dia pinjam. Itu lepas 3 bulan aku tak. Sebab dia punya, yang I punya kemahuan dia tak dapat dipenuhi. Aku punya 3%. Okey, tak apa. Tak apa. Jadi kenapa kita suruh 5,000? Sebab apa? Sebab sistem dalam BDL, untuk jadi stokis sesamanya, stokis, dipanggil PC, Business Center, 13 hingga 15% from diri. Okay? Bawah ni, ada stokis PC, Business Center, 6%. Kerana? Mobile stokis sama. Jadi, sebab kita suruh buat beli-beli, sebab dia dapat extra 36%. Bukan saja kita suruh beli-beli itu. Dia boleh cakap. Kelebihan lah. Untung. Dia boleh cakap kenapa. Kalau ini, you tak boleh jual habis dalam tempoh 3 bulan. Bagi garanti tu, saya bertanggungjawab, bukan company dia. Saya bertanggungjawab untuk pulang balik barang. Cakap macam tu. You ingat, orang yang beli barang 10,000 ni, dia dapat main-main ke buat betul-betul? Yang beli 5,000 ni, dia nak main-main. Betul. Kalau kamu betul-betul tak ada masalah, bisa jual produk. Yang jadi masalah tak boleh jual produk, sebab ada barang yang buat main-main. Betul-betul. Jadi tak ada masalah untuk jual. Inilah bagaimana dapatlah dan duplikasi. Sampai orang-orang lama pun cemburu dengan saya lah. Tapi tak sama. Sebab siapa ni? Dia dengan 6% saya jaga sisi. Apa hal orang biasalah. Dulu dalam CNI sebelum itu besar masuk pun dia sana cemburu sana ke daerah. Betul tak? Tapi kita ada modul cara kita deteksi. Jadi dalam masa yang sama, kita tengok macam ni. Plan dalam Malaysia, ada orang nombor 1 marketing plan. Nombor 1 bagi konsep. Konsep masuk 10,000, 20,000, 30,000. Ini saya dah ulas tadi konsep. Macam plan kerja. Bagus dia masuk sampai 30,000, 40,000 sampai jumpa orang jual tak mesti dia buka stokis tu. Tapi barang stokis mati. Panggil mati. Mati ya. Tapi barang ni tak apa-apa. Produk je. Wangi-wangian. Konsep. Okey, ada orang percaya sama produk. Tanpa tu. Finally dalam Malaysia. Dia kata, buat apa dia buat DCL? Kena jual produk. Cari sampai 6 kaki. Buat finally hanya 2 kaki je. Dia jaga 2 orang. Sembang senang saja. Betul tak? Cakap senang. Hari ni ramai orang terpedaya dengan 2 perkataan. Dan cepat. Mudah dan cepat. Mudah dan cepat ini yang banyak orang mati. Hari ni, you jual DCL, I tak jadikan you senang. DCL senang tak? I tak cakap. I cuma cerita cara je. Macam-mana I buat. I tak cakap buat DCL senang. Tapi ini, I tahu, dia cerita, senang lagi kau tak payah jual barang. Untuk berjaya dalam MNN, 5M ni tak boleh. Tidak, betul tak tu? Tapi dalam IO dia tak jalan jual. Kau boleh membantu tanya. Itu cara salah satu. Okey, tak apa. Okey, teruskan yang ketiga adalah tradisional. Jadi di sini ada orang berjaya. Di sini pun ada orang berjaya tapi tak tahan lama. Di sini ada orang berjaya dan tahan lama. Tengok dalam channel. Berjaya dan tahan lama sebab tradisional.
ada peringkat awal main konsep. Bila kita buat company tradisional, kita main konsep finally ini. Sebenarnya apa yang saya mainkan ini, saya rangkumkan tiga-tiga di jalan sekali. Di tempat. Konsep 5,000 konsep. Finally macam kita, menaja dia. Kita tak jual dah, kita tak ada. Jumpa mak jadi saja. Kita mana aja saja kita. Sebab tu menaji. Bila klaim macam ni, ada orang saya tak tahan lama, kita tak mencari dan tahan lama kat situ. Sebab bila buat company tradisional, automatik user akan berlaku. Automatik. Kami memang betul Zainal. Sebab you cakap yang gabung 3, itu sebab kalau gabung, memang saya memang setuju. Dah setuju? Ya. Saya banyak pun tak punya. Kita buat apa-apa. Okey.